Tanda-tanda dia selalunya setengah-setengah orang dia ada. Jantung dia memang tak sihat, dia ada masalah jantung, tapi dia tak kenal tanda-tanda tu. Tak kenal, dia duk kata bukan dia. Yang paling kerap sekali adalah dua benda. Satu, angin. Mereka duk kata angin, mereka suka tuduh angin. Sebu, kembung. So bila main angin, sebu, kembung, kepala terus kata perut lah. Tapi kena ingat, sebab tanda-tanda tu kadang-kadang bukan disebabkan oleh masalah perut, tapi kadang-kadang disebabkan oleh masalah jantung. Sebagai contoh, kadang-kadang setengah orang ni dia jalan-jalan dia rasa segah. Dia kata segah kat sini, kat ulu hati. Sebab kadang-kadang saya pergi minum ayak, dia lega. Dia kata pasal dia minum ayak suam, lega. Sebenarnya dia lega bukan sebab minum ayak suam. Dia lega sebab dia duduk. Dia duduk senyap, jantung tu rehat, dia lega. Kalau dia jalan balik, dia jadi balik. Satu lagi, yang ni lah, yang sama jugalah, pedih ulu hati. Pedih ulu hati ni sebenarnya tanda-tanda bahawa jantung tu kelemasan. Salur darah tu mula tersumbat, sakit dada, sakit ulu hati. Tapi dia kata gastrik. So, bagi saya, kita was-was, kita tak pasti yang ni jantung ke, yang ni gastrik ke, pergi klinik, buat ECG. Sebab ECG yang menentukan sama ada ianya jantung ataupun ianya gastrik. Tanda yang biasanya berlaku, tapi ramai orang yang terlepas benda ni. Kadang-kadang mereka tiba-tiba mereka rasa macam semu, rasa macam tersumbat. Lepas tu mereka rasa gelisah, mereka muntahlah sikit, mereka berpeluh. Lepas tu mereka duduk senyap-senyap, benda tu lega, mereka biar. Esok pergi mangkit, lega dah lah, angin. Lepas beberapa minggu, mula penat. Pipi tengok, dia kena serangan jantung, dia sendiri tak tahu, dia simpan, jantung tu dah jadi lemah, dia mula penat. Tapi dia dah terlepas dah. Dia terlepas tempoh rawatan yang penting masa kena serangan jantung tu. Jadi, saya juga nak nasihatkan, tanda-tanda tu kalau siapa-siapa yang ada pedih di ulu hati, ketat di ulu hati, ketat di dada, rasa tercekik, rasa ni pelik. Dia ni sakit serangan jantung ni, dia rasa macam kita tak pernah rasa sebelum ni. Rasa pelik sungguh. Dia rasa kadang-kadang, dia main terlintas, nak mati ke aku ni? Dia rasa macam tu. Sebab dia rasa memang pelik. Ada setengah orang kena berpeluh, muntah. Ada orang yang kena tak berpeluh, muntah saja. Ada orang yang muntah saja tak berpeluh. Ada yang berpeluh saja. Ada yang berpeluh pun tak, muntah pun tak. Dia memang sakit dia ketat dia. Sama ada di ulu hati, di dada, di tengkuk atau di dagu. Dan sakit dia, selalunya orang tanya sakit ni macam mana doktor? Dia kadang-kadang bukan sakit, dia tak sakit, dia rasa ketat, dia rasa macam orang tindih. Contoh, kalau kita ada anak cucu had umur setahun 2 tahun tu, kita letak atas dada kita duduk melentang tu, kita buah atas dada, rasa dia duduk tekan dada, rasa macam tu, dia rasa seketui, tak sakit. Yang setengah orang rasa pedih, setengah orang dia rasa macam duk kena pulai, dia duk pulai dalam tu. Dan sakit tu dia tak boleh nak tunjuk, sebab dia bukan satu titik, bukan satu tempat. Dia sama ada seluruh dada ataupun seluruh ulu hati ataupun dekat tengkuk. So dia tak tahu nak abang dekat mana. Orang tanya kat mana? Tak tahulah kat sini. Dia macam tu. Ada setengah orang yang kerap saya jumpa juga, mereka takut, terutama sekali orang muda-muda. Lah ni mereka sakit dada, mereka takut serangan jantung. Biasanya kadang-kadang disebabkan oleh saraf tengkuk. Saraf tengkuk ni dia menghubung kepada otot-otot pada dada. Dan otot-otot pada dada ni kalau cramp, sebab dia otot, dia boleh cramp ataupun kita panggil muscle spasm. Dalam bahasa orang tua-tua dia panggil sentak mengkarung. Kegajangan otot yang berlaku di kaki, macam mana dia jadi selalu? Dia main tu mengejut. Dengan tiba-tiba dia tarik. Aduh, sakit. Dan dia kejang. Kadang-kadang urat tengkuk kalau tersepit, dia akan menyebabkan kekejangan pada otot atas bahu, otot pada kawasan dada, otot di bawah ketiak dan di belakang tulang kipas.
kita akan rasa, aduh, awak ni sakit ni. Serangan jantung ni dia tak main mengejut macam tu. Memang orang kata serangan jantung mengejut, tapi dia main dalam tempoh beberapa minit. Mula-mula tu dia main macam kita rasa, awak rasa lain macam ni. Tapi dalam masa 2, 3, 4 minit, dia lagi, kalau Ustaz Samsuri bahasa dia kata, lagi duk kasak. Lagi lama dia lagi duk berat, lagi duk berat. Dalam masa 5-6 minit tu, mula main nak berpeluh. Yang tu serangan jantung. Dia tak main macam krem tadi tu. Krem tu selalunya bukan. Dan krem ni kalau kita kena, contoh ni sakit ni. Lepas tu kita pusingkan sikit, aduh, lagi sakit. Kita ada posisi tertentu akan menyebabkan sakit tu lebih. Tapi kalau jantung, pusing lah ke mana pun, sakit tu macam tu juga. Dia rasa ketat, rasa tak selesa. Dan selalunya dia jadi tu, kita rasa pelik, rasa berlainan. Ada yang setengah tu sampai pening, nak pitam, nak gelap mata. Sebab jantung tu pam dah tak cantik.